Pernah tak satu berita buat dada rasa sempit? Sebab yang pergi tu bukan sekadar orang, tapi anak sendiri. Emiza Adnan baru kehilangan anaknya akibat kanser paru-paru dan difahamkan ujian keluarga dia tak berhenti di situ. Anak keduanya pula sedang berdepan kanser tulang. Dua perang dalam satu rumah. Sehari sebelum pemergian, ada cerita Emiza nak bawa Andre balik rumah. Tapi tiba-tiba muncul satu ayat yang buat netizen terus confused. Didi Alias kata, "Tapi saya halang." Kenapa halang? Halang sebab apa? Sayang ke? Risiko ke? Atau ada benda yang orang luar tak nampak? Lepas tu, Sharifah Shahira pula kongsi momen dia temani Emiza masa bersalin. Siap cerita nama Andre tu dia yang bagi. Dan Azhar Rani dengan ayat ringkas yang terus trigger emosi, "Kau dah buat terbaik untuk dia." Dalam video ni, kita susun balik kronologi, bezakan fakta dengan spekulasi, termasuk plot twist netizen pasal ada spek dan paling penting, kita kekal hormat pada yang sedang berduka. Okey, kita letak satu benda jelas dulu. Ini bukan cerita untuk teka-teka atau buat konten semata-mata. Ini tentang seorang ibu yang sedang runtuh sambil cuba berdiri. Pemergian Andre sebab kanser paru-paru bukan berlaku overnight. Bila penyakit dah sampai tahap kritikal, setiap jam jadi macam tarik tali. Nak ikut emosi atau ikut keadaan badan yang makin lemah. Tambah pula suasana Ramadan yang sepatutnya tenang. Tiba-tiba jadi bulan paling perik. Dan dalam masa yang sama, difahamkan anak keduanya pula sedang lawan kanser tulang. Bayangkan, satu keluarga macam tak sempat bernafas. Di sinilah orang terdekat masuk. Bukan untuk ambil spotlight, tapi sebab mereka yang nampak real life dia. Didi Alias bercakap tentang keputusan besar yang orang luar mungkin salah faham. Sharifah Shahira kongsi momen paling awal, paling rapuh, masa bersalin. Azhar Rani pula bagi ayat yang simple tapi kena tepat. Kadang-kadang itu je yang orang mampu dengar. So sekarang, kita susun kronologi satu-satu dan kita jawab kenapa ayat saya halang tu jadi isu. Sekarang kita masuk kronologi dan part ni yang buat ramai orang rasa macam aku tak sanggup bayang. Bila keadaan Andre makin merosot, rutin hospital jadi macam dunia kecil. Bunyi mesin, langkah jururawat dan muka orang yang cuba senyum walaupun mata dah merah. Dalam situasi macam ni, keluarga biasanya ada satu harapan terakhir. Kalau boleh, nak bawa dia pulang. Bukan sebab putus asa, tapi sebab rumah tu tempat yang paling aman untuk ucap selamat tinggal. Sebab tu keluar cerita. Sehari sebelum pergi, Emiza nak bawa Andre balik rumah. Dan dekat sinilah trigger momen berlaku bila Didi Alias kongsi, Emiza ajak tapi Didi kata dia halang. Ayat tu pendek tapi impaknya panjang. Sekejap je ia jadi bahan komen. Ada yang marah, ada yang tuduh, ada yang judge tanpa tahu keadaan sebenar. Bunyi macam kasar kan? Tapi bila kita fikir, kalau Andre tengah lemah, oksigen bergantung, tekanan darah turun naik, pindahkan pesakit bukan macam angkat beg. Satu perjalanan yang nampak sekejap boleh jadi risiko besar. Sesak nafas, kolaps dan keluarga akhirnya terperangkap dengan rasa bersalah yang tak habis-habis. Kadang-kadang halang tu bukan lawan ibu, tapi cuba elak penyesalan yang lagi pedih. Ini realiti yang orang jarang nampak sebab kita cuma nampak headline. Dalam masa sama, emosi Emiza turun naik. Dia bukan tak nak ikut nasihat, dia cuma tengah lawan perasaan. Kalau ini malam terakhir, aku nak dia dekat rumah. Itu konflik yang tak ada pemenang. Apa pun keputusan, hati tetap koyak. Dan sebab itulah, cerita Sharifah Shahira terasa sangat dekat. Dia kongsi dia pernah temani Emiza masa bersalin dulu. Masa semuanya bermula. Nama Andre pun katanya dia yang bagi. Bila orang yang ada di titik mula muncul semula di titik akhir, itu bukan kebetulan. Itu circle yang sakit. Akhirnya, bila keadaan makin kritikal, semua jadi perlahan. Yang tinggal cuma doa, pegang tangan dan cuba kuat untuk satu nafas lagi. Dan bila Andre pergi,
bukan saja seorang anak yang hilang. Satu rumah hilang arah. Lebih-lebih lagi bila difahamkan seorang lagi anak masih sedang bertarung dengan kanser tulang. Kalau kronologi tadi berat, part ni pula yang buat emosi orang terus pecah. Sebab bila kawan-kawan artis bersuara, kita nampak behind the headline. Sharifah Syahira cerita dia ada dengan Amiza masa bersalin dulu. Itu bukan random fact. Itu bukti dia bukan kena-kena biasa. Dari saat Amiza tengah sakit nak melahirkan, sampai saat Amiza tengah sakit nak melepaskan, Shera ada di dua hujung cerita. Lepas tu, masuk pula Azharani. Dia tak panjang, tak buat syarahan, tapi ayat dia ringkas dan tepat. Kau dah buat terbaik. Benda macam ni nampak simple. Tapi untuk orang yang sedang menyalahkan diri sendiri, ayat tu boleh jadi oksigen sebab ia bagi izin untuk berhenti menghukum diri. Dan di tengah semua ni, Didi Alias pun sebenarnya bagi satu signal. Keputusan halang tu bukan untuk jadi hero, tapi mungkin sebab dia nampak risiko yang Amiza tak sanggup fikir masa emosi tengah overdrive. So, bila selebriti-selebriti ni muncul, dia bukan tambah drama, dia tambah konteks. Dan kalau kita betul-betul manusia, konteks tu patut ajar kita satu benda. Slow down, jangan cepat judge, jangan tambah luka. Okey, dekat sini datang bahagian yang buat timeline jadi pelik. Sebab bila orang tengah berkabung, internet kadang-kadang tak reti diam. Lepas statement Didi Tula, komen pun bercabang. Ada yang simpati, ada yang terus judge, siap tulis macam mereka ada di hospital. Dan kemudian, plot twist. Muncul pula cerita-cerita netizen pasal ada spek, nampak bayang, macam ada orang dekat pintu, bunga dekat kaki dan terus ramai jadi confused. Kita kena hati-hati. Bila seseorang sedang trauma, minda memang cari makna untuk tenangkan diri. Ada yang kongsi pengalaman jujur, ada yang tambah-tambah sampai jadi spekulasi. So, kita pegang yang paling penting. Fakta pemergian itu benar, sakit itu benar dan keluarga itu sedang melalui dua ujian. Seorang anak pergi, seorang lagi masih melawan kanser tulang. Yang mereka perlukan bukan teori, tapi ruang. Jadi, apa yang kita boleh ambil dari semua ni? Kadang-kadang, kita tengok satu keluarga artis macam kuat. Tapi bila ujian datang, mereka manusia juga. Amiza bukan buat drama. Dia seorang ibu yang hilang anak kerana kanser paru-paru. Dan dalam masa yang sama, masih menahan nafas sebab difahamkan anak keduanya sedang melawan kanser tulang. Itu bukan konten, itu real life. Kalau kita tak tahu penuh cerita, jangan cepat percaya spekulasi. Jangan tambah teori yang buat orang lagi takut. Kalau nak tulis apa-apa, tulis yang ringankan. Doa, kata baik dan hormat ruang duka mereka. Al-Fatihah buat Andre. Semoga Amiza dan keluarga diberi kekuatan yang luar biasa. Kalau anda rasa video ni patut jadi peringatan untuk kita lebih beradab bila orang sedang sedih, tekan like, subscribe dan share supaya lebih ramai ingat.